Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Selamat pagi. Kat sini kita ada sebiji kereta yang boleh katakan nak kata yelah kata family rumah pun kecil je. So banyak cala-cala dia. Ni kita baru simbah sikit dengan air sebab pagi tadi kena embun. Ada embun atas ni, so kita tembak simbah siram air sikit lah. Okay, untuk mengelakkan jaga cat bahagian atas. Okay, kat sini kita ada okay. Mari kita telah pegang kamera kejap nak ambil video. Okay, so kita nak guna ni. Satu, kita kena ada gelap kat sini. Kat sini kita ada satu kain microfiber badan. Dan ni kita punya tadi lah, power polish ni yang dekat sikit. Okay, tengok ni. Kita apply. Tengok. Tu. Kita boleh guna pada kain ni ataupun kita ambil ni sikit. Okay, kat sini kita tengok. Ni. Ada bekas cala-cala sikit ni, biasalah. Ni kita dah bubuh. Okay, ni daripada cat ni. Daripada cat pagar ni. Sebab saya ada sketch pagar sikit. Scratch kat pagar. Masa ngundur. Biasalah. Ibu-ibu kali je. Okay, so kita ambil ni. Okay, dia pun nak khabar macam mana nak guna Tapi dia kata can be used by hand or by buffing machine. Macam nak lap tu lah. So kita buh dulu sikit. Kita ambil ni, kita buh. Kita nampak tadi kesan tadi yang bekas calo pada ni. Ni ada calo lagi, nampak calo sikit, kita buh lah. Gitu je. Ganda. Senang je. Lepas tu atas ni sikit calo, tengok. Plastik sikit calo laluh ni. Dia macam nak wet lah. Power polish. Macam nak polish body kereta lah. Kita boleh bahagian ni dulu, tengok. Jadi tau. Okay, tengok pusing gitu. Sebab kalau kita tengok meseng pun dia musim-musim gini juga. Itu. Okey. Lepas tu kita biar sikit. Kita kita tengok lah. Nampak cermin kereta ni, kita tengok ada watermark, nampak? Lambak watermark . Biasa lah ni. Cuaca lah ni, cuaca ekstrim orang kata. Kan? Nampak watermark, berlambak watermark. Kita telah guna, jadi kedok. Okay, nanti next video lah. Sikit-sikit lah tengok video. Okay, masuk. Okay, nak tengok kesang dia lah. Okay, kita tersapu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sikit. Nampak. Kita sikit. Biar je sikit-sikit je. Apa tu? Video. Nampak. Dah kurang dah. Kesan cala tu. Okay. Cala tu tak pasti. Cala tu daripada makan body ni ke, ataupun cala daripada pagar. Pagar saya boleh putih. Tak tahu dia cat putih ke, cat pagar tu ke, ataupun dia memang cala daripada sini lah. Tapi tengok macam ke pagar. Okay, so dia tak ada lah tengok. Nampak. Okay, nampak. Okay. Nampak dah. Ada lah sikit. Alhamdulillah. Mungkin kena tinggal lama sikit kot. So korang boleh komen lah cara-cara saya guna ni. Kalau rasa salah ke bawah. Tak benda kita share it sharing. Orang kata cara sama-sama cara. Cara untuk kebaikan. Ambil tahu lah orang sikit untuk kebaikan semua tak masalah. Okay, buat kurang sikit lah.
Okey, kurang dah. Sikit lagi tengok. Wati nak bagi habis halu ni. Dalam wak. Sikit lagi. Kita biar dulu. Sementara tu kita main lak atas ni pula. Gitu. Tu dia. Tu dia bahan dah kata. Okey. Tadi ada scratch sikit sini sikit. Biasalah. Tak salah saya pun budak-budak kalah. Lawan arus. Orang tu lalu juga. Budak-budak orang ni. Tahu. Orang besar budak tahu benda. Kadang-kadang ni kadang budak-budak. Gitu. Ada dah. Tak ada masalah kita pun. Dia pun panjang-panjang. Cek sudah Okey. So habislah was. Berlama. So, tak hilang. Okey. Mantap. So, korang boleh komen video ni. Jangan lupa like and subscribe. Yang belum lagi like and subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe sekali lagi. Komen Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.